kereta tiba-tiba semput, idling tak stabil, pastikan jangan panik. Hari ini, grup kami akan buat satu simulasi kerosakan elektronik pada kenderaan untuk projek konten video kami. Tujuan utama projek ini adalah untuk menunjukkan bagaimana proses diagnosis kerosakan dilakukan secara sistematik, bermula daripada mengesan tanda kerosakan, membaca fault code menggunakan OBD scan tool, sehinggalah proses membaiki semula komponen tersebut. Jom ikut kami. Let's go. Okey geng, komponen utama yang kita orang pilih hari ni ialah mass airflow sensor ataupun MAF sensor. So kedudukan dia biasanya sangat dekat dengan kotak penapis udara. So fungsi asas dia ialah komponen ini adalah sangat penting dan tanggungjawab untuk menukar kuantiti dan jisim udara yang masuk ke dalam ruang pembakaran enjin. Data udara ini kemudian dihantar terus ke engine control module untuk ECU supaya komputer kereta boleh hantar kuantiti minyak yang paling tepat untuk pembakaran yang sempurna. Kalau sensor ni problem, dengan pisang habis prestasi enjin korang. Okey, jom sekarang kita tengok apa kerosakan dia. Tadi kita ada simulasikan dengan cara cabut soket litar MAF sensor. Sekarang secara teknikalnya, bila litar terputus, ECU tak dapat baca input voltage atau frekuensi daripada sensor. So kesannya apa? Kesannya tadilah meter tak berapa dalam keadaan yang baik, idling jadi sangat kasar. So lampu cek enjin pun terus menyala. Bila kita cocok scan tool untuk cek data, so dapat keluarlah fault code iaitu MAF sensor punya multifunction. So ini buktinya ECU dah sahkan litar komponen ni memang tengah fault lah. Okay. Bila punca dah tahu, jom kita settlekan. Langkah pertama, kita matikan enjin dan pasang semula soket MAF sensor ni rapat-rapat. Seterusnya, kita guna fungsi pada scan tool untuk padamkan terus kod kerosakan tadi daripada memori ECU. Dan hasilnya, korang boleh dengar sendiri, enjin kembali senyap, melaju dengan smooth dan lampu amaran dekat dashboard pun dah hilang. Kesimpulannya, pengurusan sistem elektronik kenderaan moden sangat bergantung pada sensor. Kegagalan MAF sensor akan mengganggu nisbah udara bahan api. Tapi dengan bantuan teknologi scan tool, kita boleh kesan punca masalah dengan pantas dan tepat. Itu sahaja daripada grup kita orang. Jangan lupa drop like, komen dan share. Peace out.